kat sini. Kau memang macam ni. Boleh lah. 1 jam. 1 jam. Oh, cak 1 jam. Ini. Terima kasih bantu kita tap speed. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa yang tak okey ni? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum korang. Tunggu sekejap ya. Kita orang tengah tunggu orang masuk. Sekejap lagi kita nak buat cabutan bertuah. Nak undi cabutan bertuah. Kalau korang yang dah join kita punya cabutan, korang bolehlah stay dalam live kita sebab hari ni kita ada undian cabutan. Tahu nama korang menang. Tak ada kena. Kenapa kena? Tahu nama korang menang hari ni kan? So korang stay lah dalam live. Panas betul lampu ni. Kau nampak kan? Kita nak tukar. Hari kita tak sebab hadiah. Hadiah tak boleh. Boleh. Masuk. Dia tak bagi. TikTok tak bagi kita bagi hadiah, tak ada. Cabut nama. Cabutan. Okay. Cabutan boleh ke? Okay. Sekejap Okay, kalau korang nak join kita cabutan, tak payah cabutan. Kita cakap dengan sebut pasal cabutan. Kita buat je. Kita cakap je. Korang nak belajar bekam? Kita cakap belajar bekam. Ya, bukan. Bukan ni. Boleh. Okay korang, so minggu lepas kita dah buat kelas bekam. Kelas bekam minggu lepas 28 Februari. Yang join kelas bekam bulan lepas dah habislah. Untuk bulan ni tak ada kelas bekam lagi. Untuk bulan ni ada 14 Mac. Oh, 14 Mac ada? Okey, untuk bulan ni kelas bekam jatuh pada 14 Mac. Kalau korang nak join, boleh daftar terus sekarang sebab nanti kita akan tutup pendaftaran. Okey, pendaftaran kita akan tutup. Kalau rasa berminat nak join kelas bekam 14 Mac, minggu depan ke? Minggu depan. Okey. Kalau nak join minggu depan kita ada kelas bekam. Okey, nak tanya
suara saya jelas tak? Suara kami jelas tak? Okay. Macam tu. Okay, macam ni. Korang dengar tak suara kita? Kalau dengar, boleh tak komen? Dia nak kita fokus macam ni. Bila dia kena turunkan sikit. Dia tak bagi nampak. Ni banyak sangat. Okey, korang cantik tak? Cover phone saya. Macam ni. Okay aja. Ha? Macam ni. Bukan turunkan. Lali duduk aja buat. Lali duduk. Sekejap korang. Lali tengok kat situ kan? Ni memang nanti orang nak tengok baru kita tunjuk. Dia kata kau. Apa dia? Okay, kita tengok ni. Okay. Okay. Okay, sambil-sambil tunggu tu bantu kita tap screen. Okay, kejap lagi kita nak cabutan. Cabutan untuk harian. Cukup semangat kan? Okay, cabutan untuk harian. Kalau memang tak nampak Apa dia? kalau kita dah kena restrict memang orang tak nampak live kita. Tak juga kadang-kadang nampak dia. Kadang tak nampak. Nak tengok? Sebab dia nak nampak kita je kan. Nampak ada dia. Okay, korang stay tau. Stay sebab kejap lagi kita nak buat cabutan. Kita nak buat cabutan untuk harian. Balik. Okay, cabutan untuk harian. Okay, kalau korang nak join cabutan, senang saja. Korang boleh buat pembelian set bekam kacang. Set bekam kacang kita bukan RM50, bukan RM30. Kita bagi RM25 sahaja. RM25 sahaja kan Haja? Ya, betul. Okey, dengan RM25 korang akan dapat set bekam kacang. Ada berapa kap Haja? So dalam ni apa ni ya? Set bekam kacang ni. Yang ini ada 12 kap. Okey, dalam satu kotak ni ada 12 kap. Kalau korang nak buat bekam angin untuk family, untuk mak ayah ke, boleh. Boleh pakai satu family lah ni. Okey, kalau nak bekam satu family boleh guna satu set alat bekam ni saja dah cukup dah. Okey. Dengan set bekam kacang ada 12 kap, RM25 korang dah boleh bekam seisi keluarga. Terima kasih yang bagi gift kat kita. Okey. Terima kasih. Okey, kejap lagi kita nak buat cabutan. Korang boleh tak bantu kita tap screen? Bantu kita tap screen sekejap. Boleh tak korang tolong kita tap screen sebab kita ada cabutan, undian cabutan. Okey. Okey, semalam saya dah cabut 2 nama. Sebenarnya semalam kita cabut 6 nama, tak salah aku ajar. 6 nama? Kenapa? Sebab 2 nama tu Muammar. Oh lah, betul-betul dia je nak menang ni. Sebab 2 nama tu, nama peserta tu namanya Muammar. Dia cakap kalau nama dia menang, dia suruh kita cabut nama orang lain sebab dia dah 5 kali menang. Jadi semalam saya cabut 2 nama, 2 nama dia naik. Jadi terjadi 6 nama. 6 nama 4 nama 4 nama. So korang kalau nak join kita punya cabutan tua, korang hanya perlu dapatkan set bekam ni ataupun join kita punya kelas bekam. Kalau join kelas bekam, korang boleh pilih sama ada korang nak join secara online
ataupun korang nak join secara bersemuka. Sebab kelas bekam kita ni kita ada buat secara online ada. Untuk orang yang duduk jauh kita buat secara online. Okay, untuk yang nak datang pun boleh, tak ada masalah. Betul tu. Kalau korang duduk jauh, korang boleh join kelas online tau. Kelas online ni belajar secara melalui video. Bukan video. Betul lah, video. Tapi bukan video call lah. Kita dah siapkan video, masuk dalam grup private. Kita dah siapkan video. Korang dalam video tu ada lebih kurang 44 ke silap. 44. Jadi lengkap lah. Korang kalau nak belajar dekat rumah, dekat dalam kereta ke, masih boleh. Sebab apa, kita dah siapkan 44 video tu dalam satu grup private. Kalau korang nak belajar bersemuka pun boleh. Boleh datang kita punya tempat dekat Pusat Latihan Raja Bekam Kelang. Okay, saya nak bagi tahu awal-awal, kita bukan sahaja ada kursus bekam, kita ada kursus akupuncture, kursus urut dan juga kursus al-fashdu. Okay, kalau korang nak tambah lagi servis ataupun nak tambah ilmu, boleh join kita punya kursus yang kita anjurkan. Okay, terima kasih korang yang join. Okay, dah berapa aja? Baru 2. Okay, sekejap lagi kita nak buat cabutan. Cabutan harian. Mana tahu rezeki korang yang masuk ni kan. Tapi saya nak bagi tahu awal-awal, untuk hari Khamis ni insya-Allah kita buat cabutan mingguan. Hadiahnya sebanyak RM500. Okey, untuk hari Khamis ni kita buat cabutan mingguan. Hadiahnya sebanyak RM500. Okey. Untuk cabutan mingguan ni, kita bukan cabutan harian tau. Cabutan harian kalau korang tak angkat call ke apa, kita tetap akan bagi. Tapi untuk cabutan mingguan, sebabkan jumlah dia banyak, jadi bos sendiri akan call dan video call korang. Kalau korang tak angkat video call, automatik nama korang ditolak dan kita akan tarik nama yang baru. Okey? Jelas Jadi hari Khamis ni korang wajib join. Wajib join kita punya live. Okey, jelas. Okey Hajar, kita dah cabut ke tak? Cabut je lah. Okey, cabut je lah. Okey, korang nak tak? Kalau korang nak kita cabut, komen dulu satu. Komen dulu satu. Jadi berapa ya? 6. Okey, komen dulu satu cepat. Komen dulu satu, baru kita cabutan untuk harian. Okey, 1. Okey. Yang lain tak nak ke kita cabut? Okey. Yang lain nak tak kita cabut? Hari ni kita nak cabut 2 nama sahaja. 2 nama sahaja. Okey, cepat-cepat komen satu kalau kita dah cabut. Okey, jom kita cabut seorang satu. Seorang satu. Sekejap, kena buat video kan? Alhamdulillah, elok cabut. Sekejap, buat video je. Okey. Saya cabut satu, Hajar cabut satu. Okey, mana tahu rezeki korang? Okey, cabutan harian untuk hari ni kita akan cabut 2. Saya ambil satu, tak nampak. Sekejap. Saya ambil satu ya. Okey. Laili ambil satu. Okey, saya cabut satu. Okey. Kita cabut Jom kita nak tengok nama pemenangnya untuk hari ini ialah nama sama lagi. Ya ke? Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Dia tak dalam ni. Lagi satu Mahmud Zuhdi. Okey, hari ni satu nama yang sama, satu nama baru. Okey, Muhammad Ikhwan ada tak kat sini? Okey. Dia kata apa? Mahmud Zuhdi. Mahmud Zuhdi ada ke? Okey, kalau tak ada tak apa, kita tetap akan bagi kita bagi apa? Dah sebut dia. Nanti kita akan bagilah. Kita akan bagilah. Saya tak boleh nak sebut, nanti saya kena ban. Jadi kita akan bagi juga. Cuma untuk hari Khamis ni, korang kena join, korang kena angkat call. Kalau korang tak angkat call, automatik dibatalkan. Tahniah semua. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak buat demo apa aja? Hari ni kita nak buat demo bekam tarik lah macam biasa. Cuci dah ya? Cuci. Nak? Kena bawa sana. Kita bawa sini, batas sini. Okey. Macam mana? Kita bawa sini sikit. Lepas tu kita cuci. Entahlah lain kali je lah. Lain kali. Sebab kita kena set up. Okey. Set up. Okey.
Okey, hari ni macam biasa kalau korang yang tak tahu macam mana nak join kita punya cabutan, senang saja korang boleh buat belian set bekam kacang. Set bekam kacang kita ni macam biasalah kita bagi tahu ada 12 cup. Ada 12 cup, ada 6 saiz dalam ni. Kita siap bagi pump dan juga hose. Okey, pump dan juga hose. Okey, dengan pembelian set bekam kacang RM25 sahaja, korang dah dapat cabutan bertuah. Okey, dah dapat cabutan bertuah. Okey. Lagi saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan set bekam kacang. Tapi kat depan saya ni bukan set bekam kacang tau. Kat depan saya ni set jingkang. Jingkang ataupun ni raja bekam. Ni depan saya ni raja bekam. Set 32 kad set lengkap. Okey, set 32 kad set lengkap. Sebab apa kita cakap lengkap? Sebab bukan ada satu saiz, bukan dua saiz, kita bagi 6 saiz. Kita bagi papan guasha, kita bagi minyak, kita bagi pump, kita bagi hose dan juga kita bagi apa dalam ni? Magnet. Okey, kita bagi magnet. Boleh naikkan beg kuning? Okey. Okey, saya nak naikkan beg kuning. Tak tahu boleh ke tak? Okey, tak boleh, tak apa. Tak boleh, dia cakap apa? Kena ban. Ada. Mesin start ban. Tak tahu dah. Okey. Rasa jamnya boleh. Ya. Sebab ada terkenal juga. Boleh. Mungkin ada satu barang yang boleh. Tu. Tak boleh. Okey, saya tak boleh nak naikkan beg kuning. Kalau korang nak, korang boleh inbox saya. Korang boleh inbox saya. Okey? Boleh inbox saya kalau korang nak dapatkan set lengkap 32 cup. Set lengkap 32 cup ni saya tunjuk. Okey, bukan ada cup sahaja. Tapi kita ada hose, kita ada minyak, kita ada papan guasha. Yang best set 32 cup ni tahniah kepada pemenang dia. Tahniah. Tak risau tau. Kita buat cabutan setiap hari. Kita buat cabutan setiap hari. Jadi kalau bukan rezeki korang menang hari ni berkemungkinan esok. Mana tahu rezeki korang hari Khamis ni. Hari Khamis ni kita nak buat cabutan untuk mingguan tau. Cabutan untuk mingguan kita bagi RM500. Cuma kali ni cabutan mingguan kita tak pakai wahabi. Wahabi pula. Pakai apa? Kita tak pakai Pakai apa? kita tak pakai pakcik wahab tau. Kita pakai dan berdua. Kalau korang nak join kita punya cabutan, korang kena join kita punya kursus ataupun buat pembelian set bekam kacang. Okey, tengok tu. Betul dah saya tap screen. Betul dah saya tap screen kan, Jam? Ya, betul. Okey, saya pun Hajar pun nak naikkan beg kuning. Nak tolong naikkan beg kuning, tapi kat sini tak boleh naik beg kuning. Kalau korang nak buat pembelian set topik 32 cup, boleh inbox saya. Boleh inbox saya. Ataupun korang nak daftar kelas dekat rumah hijau tu. Saya dah tulis siap-siap. Boleh Pakcik Wahab saya. Pakcik Wahab dekat nombor yang dah tentera saya letak. Okey? Okey, korang ada soalan tak nak tanya? Sama ada korang nak kita buat apa? Okey korang, kalau korang ada soalan tentang kelas bekam, korang boleh terus komen dekat bawah kalau nak tanya tentang kelas bekam. So selain kelas bekam, kita ada buat kelas Al-Fasdu, kelas Akupuncture dan juga kelas urutan pembetulan tulang. Untuk join kelas bekam, korang akan dapat sekali dengan alat bekam lengkap ni lah. Alat bekam lengkap bukan yang ni. Okey, yang satu lagi, yang ini untuk yang set bekam kacang yang kecil ni. Okey, set bekam kacang yang kecil ni. Yang ini kalau korang dapatkan satu set, korang dapat satu tiket untuk join cabutan. Okey, Kak, kenapa bekam darah tu dia macam jelly? Memang tekstur dia macam tu ke? Memang
bukan jelly, maksudnya jelly. Dia membeku. Dia membeku. Memang sifat darah dia membeku. Dia kelamaan dia memang akan membeku. Okey, kalau untuk yang ada penyakit dan toksik tinggi, dia punya beku lebih cepat. Macam tu. Dia memang kalau kita biarkan, contohnya kan orang accident pun orang accident lah, macam mana? Memang dia darah akan membeku. Memang sifat dia macam tu. Okey, kalau korang nak belajar bekam, boleh join kelas bekam kita minggu depan. 14 hari bulan kita ada kelas bekam. Korang akan dapat satu kotak ni, set bekam. Okey, satu kotak set bekam ni. So dalam ni ada 32 cup. Korang akan dapat pump bekam. Korang akan dapat pen bekam. Yang ni pen bekam warna hitam. Yang ni spring dia lembut. Lepas tu kita bagi sekali dengan jarum bekam. Jarum bekam kita bagi 30. Kita bagi 3 saiz. Saiz besar untuk badan lelaki, saiz sederhana untuk badan perempuan. Yang paling kecil ni untuk muka ataupun untuk orang-orang yang ada masalah kencing manis ataupun masalah kulit eczema. Apa beza pakai pisau dengan jarum? Beza dia kalau pakai pisau, dia macam cara guna dia pun dah berbeza. Okey, kalau jarum kita kena cocok macam ni. Kalau pisau kita kena sayat macam ni. Macam mana nak cakap bayangkan saya tengah berpisau, kita sayat macam ni. Biasanya kalau sayat ni biasanya lelaki lah. Okey, perempuan tak digalakkan lah sebenarnya. Itu dah beza dia. Okey, kalau korang join kelas juga, korang bukan dapat set bekam saja tau. Set bekam yang Hajah pegang ni. Okey, korang akan dapat ni poster. Poster ni kita akan bagi juga kan? Poster ni kita akan bagi. Kita dah bagi 50 titik penyakit. Setiap penyakit korang boleh refer dekat poster ni. Saya tak boleh nak tunjuk belakang ni, takut saya kena ban. Jadi saya tunjuk macam ni je lah. Okey, kalau korang join kelas, korang akan dapat poster macam dia tunjuk tadi, set bekam 32 cup. Korang akan dapat pen. Okey, macam Hajar tunjuk tadi, pen ni pun dah harga 50 tau. Korang akan dapat jarum. Dan juga paling best, korang tahu korang dapat apa? Korang dapat modul. Modul ni lengkap tau. Ini modul paling latest. Modul ni paling latest. Dia ni dia bagi tahu macam mana nak jadi perawat dan macam mana hala tuju nak dapatkan lesen pengamal. Dah ada dah kat sini. Korang kan suka tanya soalan tu, macam mana nak dapatkan lesen pengamal kan? Dah tanya dah. Dah tanya pula, dah siap-siap dah ada. Maknanya tenaga pengajar sangat alert apa yang korang perlukan, okey? Dan korang juga dapat ni beg. Beg ni pun kita bagi. Okey? Beg. Tergerabur semuanya. Okey, beg ni pun kita bagi tau. Beg ni pun kita bagi. Kalau korang nak, okey, terima kasih yang follow kita. Kalau korang nak join kita punya kursus, okey, senang saja. Korang ni inbox saya. Saya dah naikkan kat Rumah Hijau inbox saya. Okey, inbox saya. Okey. Kalau korang nak join kursus, korang cepat inbox saya. Berapa kursus Kak? Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak duduk mana Encik Arif? Awak duduk mana tu Encik Arif? Okey? Sebab kita ada hadiah, kita ada harga package yang berbeza. Kalau awak duduk jauh, saya sarankan awak ambil online PJJ. Saya sarankan awak ambil online PJJ lah, sebab nak datang pun jauh. Tapi ada orang dia walaupun jauh kan, dia tetap datang. Macam minggu lepas daripada Mexico. Mexico pula. Morocco. Dia nak balik dah minggu ni. Dia nak balik dah minggu ni. Okey, semalam dia buat pembelian buku. Lepas tu dia bagi tahu saya dia nak balik dah minggu ni, sebab saya ingatkan nak suruh join kursus lain. Muhammad Arif duduk mana? Luar Selangor ke dalam Selangor? Sebab kelas kita dekat Kelang, Selangor. Kalau duduk jauh, awak join kelas online Encik Arif. Kalau awak duduk jauh, awak join kelas online. Kalau awak duduk dekat area Selangor kan, awak join kelas secara bersemuka. Apa yang best? Dua-dua best. Dua-dua best. Cuma kalau awak join bersemuka, awak akan lebih faham. Sebab awak boleh tanya cikgu direct. Okey, apa yang best kelas online? Awak boleh belajar bila-bila masa saja. Kadang-kadang awak balik, awak lupa, awak boleh tengok balik video tu.
Okey? Awak korang yang dalam live ni kan, tolong saya dan Hajar tag screen. Sebab apa? Okey, sebab saya dan Hajar nak tunjuk demo cara nak gunakan set bekam ni. Okey. Jadi nak guna boleh. Ada. Okey. Okey korang, dalam kelas bekam kita yang bersemuka ni sehari dari pagi sampai petang. Cikgu akan tunjukkan cara nak buat bekam angin, cara nak buat bekam tarik, cara nak buat bekam api dan cara nak buat bekam darah. Kalau korang nak tahu macam mana cara nak buat bekam ni yang komplit lah, sebab saya tak boleh tunjukkan macam ni. Kita kena persediaan betul-betul kan. Korang boleh follow kita minggu depan hari Sabtu 14 hari bulan. Kita ada kelas bekam. Kalau nak tengok macam mana kelas bekam kat sini, boleh join live kita hari Sabtu minggu depan. Okay, so masa cikgu buat praktikal tu saya akan buat live lah. Okay, kalau join kelas bekam, alat bekam ni korang boleh bawa balik. Bekam ni buang darah kotor ke? Ya betul, bekam ni buang darah kotor. Okay, buang darah kotor, buang angin, boleh legakan sakit badan, lagi boleh apa? Boleh lega-legakan lenga-lenga badan. Kalau rasa nak bekam family ke kan, boleh guna alat yang sama. Alat bekam ni boleh pakai bertahun-tahun. Bukan pakai sekali je, tapi boleh pakai banyak kali. Lagi satu boleh pakai satu family. Sebab yang ini bukan jenis pakai buang. Yang ni boleh pakai banyak kali. Pakailah sampai rosak. Macam saya pun, dekat rumah saya pun saya guna set bekam yang ni juga. Saya bekam family saya. Macam mak saya, kenapa saya belajar bekam? Saya share lah kenapa saya belajar bekam. Sebab setiap 2 bulan sekali family saya memang akan pergi bekam. Macam mak saya ada gout, saya pula ada eczema, ada resdung, ada migraine. So memang 2 minggu sekali, 2 minggu tak, 2 bulan sekali akan pergi bekam. So bila bekam, korang tahu tak kos bekam untuk seorang satu badan berapa? Hampir 100. Okay. Tapi bila join kelas bekam ni, saya punya modal tu dah 2 kali pergi bekam. So macam berbaloi lah. Okay, berbaloi sebab apa? Bila saya join kelas bekam, saya dapat sekali dengan alat bekam lengkap ni, satu box besar ni. Lepas tu saya boleh guna satu family. Macam saya rasa macam rugi lah kalau saya tak join kelas bekam kan. Sebab bila saya dah belajar bekam, saya dapat sekali alat bekam. So alat bekam ni pun saya boleh guna untuk bekam family saya sendiri. So memang berbaloi tu memang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang sendiri yang mana selalu pergi berbekam, korang tahu berapa kos untuk buat bekam untuk satu badan kan, lebih kurang 100 macam tu kan. Tapi cuba korang guna duit yang korang pergi bekam tu, belajar bekam, korang dapat sekali dengan alat bekam, korang boleh bekam family korang. Memang sangat jimat lah. So satu kotak ni korang akan dapat 32 cup. Set bekam ni korang boleh pakai bertahun-tahun. Bertahun-tahun korang boleh guna set bekam yang sama ni. Yang paling bestnya korang boleh bekam satu family pula tu. So satu family boleh gunalah set bekam ni. Kalau korang nak tahu macam mana proses bekam, korang boleh follow saya. Hari Sabtu kita ada kelas bekam. Kelas bekam dari pagi sampai petang. So masa praktikal tu kita orang akan buat live. Korang boleh tengok lah. Ataupun korang boleh buka video TikTok kita. Tapi kat sini tak ada kot rasanya. Okay, korang boleh tengok lah video TikTok kita ni. Kita ni dekat Raja Bekam, Kelang. So selain kelas bekam, kita pun ada juga buat kelas Al-Fasdu, kelas akupuncture, kelas urutan pembetulan tulang. Okay. So kalau korang berminat nak belajar, boleh join kita punya kelas bekam. Okey, terima kasih yang follow kita. Okey, kalau korang join kelas bekam tadi, Hajar cakap kita akan dapat set bekam kacang. Set bekam kacang pula. Set tobek 32 kan. Tapi kalau korang dah ada alat bekam, cuma tak tahu macam mana nak guna, tak apa. Sebab kita ada package tanpa peralatan juga. Ada yang nak tahu tak package harga kita berapa? Kalau nak tahu, komen dulu. Nak tak kita bagi harga best? Kalau nak, komen 2. Apa fungsi kebaikan berbekam? Okey. Okey, sebenarnya bekam ni, kalau buat bekam, kita buat bekam darah, boleh keluarkan darah kotor.
Kemudian boleh lancarkan peredaran darah. Lepas tu boleh legakan sakit-sakit badan. Macam mana? Untuk lebih-lebih lagi untuk orang yang ada masalah sakit kepala ataupun migrain. Okey, kenapa seseorang tu boleh ada sakit kepala ataupun migrain? Sebab darah tak sampai ke otak, so aliran darah tak lancar. Cuba bayangkan bila kita dah buat bekam dekat kepala, lepas tu aliran darah lebih lancar sampai ke otak dan rasa lega. Sama juga macam dekat orang-orang yang ada kencing manis, darah tinggi, gout. Okey. So semuanya tu bermula dari darah yang kotor. Macam mana darah tu boleh kotor? Sebab permakanan kita. Pemakanan kita tak sihat, tak seimbang. Udara pun sekarang pun tak sihat kan. Tak sama macam zaman dulu. Zaman sekarang walaupun sayur, buah-buahan sekalipun dah ada racun serangga. Tak fresh, tak semula jadi macam zaman dulu. Zaman sekarang ni pembanyak kenderaan, asap, kilang apa semua. So semua faktor yang buat kita jadi lemah, badan kita lemah. Okey, siapa kat sini, okey, tanda-tanda orang perlu berbekam ni, badan dia selalu lemah, selalu sakit kepala, cepat marah, stres, selalu mengantuk. Kalau korang ada tanda-tanda ni, korang boleh cuba buat bekam. Okey, korang boleh cuba buat bekam yang mana selalu penat-penat lah kan. Ataupun sebenarnya orang-orang yang buat kerja penat pun boleh buat bekam. Bekam ni pun dia punya rasa lega tu pun sama macam urut. Okey. Bila kita buat bekam, kita punya otot ni dia tarik. Okey. Kita punya otot ni dia tarik, lepas tu dia releasekan. Tu yang rasa lega tu. Korang bayangkan pinggang korang tengah sakit. Lepas tu bila kita buat bekam ni kan, dia tarik kita punya otot. Nampak tak? Macam ni. Okey. Okey, lepas dia tarik tu, lepas tu dia releasekan. Nampak? Ni otot kita, bila dia rasa tegang, bila kita bekam, permukaan kita dia naik, dia tarik, lepas tu dia releasekan. Tu yang buat rasa lega tu. Tu yang kalau orang yang kerja kilang ke, bawa lori ke, duduk office ke, berdiri lama ke, duduk lama ke, kan, bolehlah buat bekam. Tak terkoyak ke kulit? Kulit terkoyak? Tak ada terkoyaknya. Tak ada. Dia tak terkoyak, dia takkan terkoyak atas korang. Tapi kalau korang yang bukan ada penyakit, kalau korang ada penyakit malas pun boleh buat. Kalau korang ada penyakit malas, kalau korang pergi klinik, doktor tak akan dapat selesaikan, melainkan korang kena buang darah kotor. Korang kena buang darah kotor, berbekam dulu, insya-Allah. Dengan ikhtiar bekam, korang badan akan ringan lah. Badan akan ringan. Tak terkoyak. Susah nak koyak sebab bekam. Okey, pernah tengok tak orang buat bekam? Okey. Kalau korang nak daftar kelas bekam, kan? Nak daftar kelas bekam, korang boleh inbox saya tau. Boleh inbox saya. Jangan risau kulit takkan terkoyak. Sebabnya apa? Kita ada SOP dia tau. Kita ada SOP, kita bukan pakai jarum je kan. Kita ada SOP je. Mula-mula letak minyak dulu, okey. Ada buat bekam angin dulu. Lepas tu kita ada cara-cara dia. Kalau nak tahu, saya tak boleh nak beritahu semua detail kat sini. Korang kena join kelas dulu. Okey. Dan sampai akhir pun, even korang dah berbekam kan, mesti kena ada pedih-pedih sikit kan. Nak bagi melegakan luka tu, kita letak aloe vera. Tak pernah kalau darah dibuang jadi tak kurang darah ke kakak? Tak pernah. Kalau darah dibuang jadi tak kurang darah. Kita bukan ambil banyak, darah ambil sikit je. Kita cocok ni pun kan, dia keluar satu titik sahaja. Tak habis pun dekat badan. Okey. Okey, bila kita buat bekam ni, kita ada had dia banyak mana yang kita kena buat. Banyak mana yang kena keluarkan darah. Okey, kita tak keluarkan banyak-banyak. Tak ada pun sampai keluar, sampai pengsan tak ada. Kita keluar sikit je. Okey, dan darah yang keluar pun bukan darah yang bersih awak. Kita ada cara-caranya. Ada cara kaedah condong, ada kaedah tegak. Tegak. Kaedah tu dia buang darah kotor. Kita tak akan buang darah bersih, okey? Melainkan awak cocok dalam-dalam. Jadi jangan risau. Darah yang keluar walaupun agak sedikit banyak, dia tetap darah kotor, bukan darah bersih. Jadi takkan kurang darah lah. Dan kebiasaan ni kalau kita buat bekam, kita akan cek darah dulu. Faham? Okey, jelas kan? Okey, kalau tak jelas boleh komen.
Okey, kalau tak jelas boleh komen. Okey. Yang dekat depan Hajar set bekam kacang. Yang dekat depan saya set ni. Set apa? Ni jingkang. Jingkang. Set jingkang tapi boleh raja bekam lah. Raja bekam, okey. Raja bekam set topik 32 cup. Okey, kalau korang buat pembelian, best tau. Korang akan dapat tiket cabutan. Tiket cabutan. Saya tak boleh beritahu. Tengok beg kuning dah tak ada dah. Ya. Kena validation. Period tak datang dah lama. 5 tahun. Cucuk perancang. Oh, cucuk perancang. Boleh bekam tak Kak? Boleh. Bagus. Saya pun ambil perancang juga. Dah 2 tahun. Depo kan. Boleh buat bekam. Memang biasa kita sakit pinggang kan. Saya pun sakit pinggang. Tapi buat bekam ni lah selega. Boleh buat bekam. Sangat bagus. Nabi pun suruh kita berbekam. Bekam ni sunnah Nabi sebenarnya. Sebab Nabi tahu zaman sekarang semua dah tak sihat. Sebab tu dia suruh kita berbekam. Okay. Kalau nak bekam, boleh pergi ke pusat rawatan yang terdekat. Okay. Duduk area mana? Area Selangor. Yang saya tahu Selangor, Shah Alam ada. Setia Alam ada. Bukit Tinggi ada. Banyaklah sekarang pusat-pusat rawatan. Sekarang pun orang yang buat mobile spa pun untuk datang-datang ke rumah pun ada juga. Boleh cari tahulah. Kalau rasa malas nak pergi ke pusat rawatan, nak orang bekam tu datang rumah kita pun boleh. Ada. Okay. Biasanya kalau kat kawasan Kelang ni banyak. Make it shop duduk mana? Boleh carilah pusat-pusat rawatan terdekat. Tapi kalau make shop nak belajar bekam pun boleh juga. Okey, kalau tak asyik nak pergi buat pusat rawatan kan, nak belajar bekam, nak buat sendiri pun boleh juga. Alang-alang tu boleh jana pendapatan. Boleh join kita punya kursus. Make shop. Awak boleh join kita punya kursus sebab kursus ni awak bayar sekali je. Sekali seumur hidup. Lepas tu awak dah dapat set bekam, awak boleh bekam sendiri, boleh rawat orang, boleh buat duit. Okey? Okey, kita live tak lama. Tadi kita live dah setengah jam dah. 40 minit. Baru pun. Okey. Rasa macam lama kan? Kenapa? Okey. 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 Dia cakap sama. Okey. So korang yang mana nak cuba buat bekam, korang boleh pergi ke pusat rawatan yang terdekat dekat area rumah korang. Tak payah pergi jauh-jauh pun. Korang cuba je dulu buat bekam. Tapi korang kena pilih pusat rawatan yang bertauliah, yang betul-betul ikut SOP. Sebab ada orang komplain lah kadang-kadang buat bekam dengan saya kan. Ada orang komplain, dia kata hari tu saya buat kat sana tak best lah, sakit lah, apa kulit saya macam apalah, banyak lah. So sebenarnya buat bekam ni kan, korang kena pergi ke tempat pusat rawatan yang betul-betul lah ikut SOP dia. Okay, kalau belajar bekam berapa Kak? Kalau belajar bekam, bagi tahu direct lah. Kalau belajar bekam, kita ada 2 jenis. Kelas bekam secara bersemuka 570 sekali dengan peralatan. Kalau secara online 130 tanpa peralatan. Okey, secara online lebih murah. Okey, kalau korang nak join kelas bekam secara online, boleh. Kalau yang bajet sikit, boleh join secara online. Harga lebih murah. Kalau nak join bersemuka, nak datang sini, harga dia agak mahal. Sebab itulah memang mahal lah. Sebab bersemuka kan, kita banyak aktiviti kat sini. Hari pertama, memang satu hari pun. Pagi kita ada sesi teori, tengah hari ada sesi demo. Okay, demo cikgu akan tunjukkan cara buat bekam, dan bahagian petang ada praktikal. Okay, berapa kali masuk? Sekali sahaja. Kalau join kelas bekam bersemuka, 1 hari sahaja, sekali masuk sahaja. Okay, so lepas praktikal, habis kelas, petang kita ada sesi bergambar, ambil sijil. Tapi kalau secara online, korang duduk rumah je, tengok video, belajar sendiri je dekat rumah. Okay, kalau korang nak sekali peralatan pun boleh. Kalau join kelas bekam secara bersemuka, kita akan bagi sijil secara fizikal. Kalau join kelas bekam secara online, kita akan bagi sijil secara digital. Okey, dan bestnya kalau korang join kelas secara bersemuka, kita akan ada sesi bergambar tau.
Sesi bergambar tu kita pakai baju konvo. Pakai baju konvo, pakai topi konvo, pegang sijil. Nampak dah macam profesional sikit kan? Kalau korang nak buat pasal rawatan, korang ada gambar secara rasmi lah pegang sijil. Kita memang sediakan sijil, tapi saya bagi tahu sijil yang kami sediakan hanyalah sijil penyertaan sahaja. Okey, sijil penyertaan sahaja. Kalau korang nak sijil daripada SKM, korang kena refer sana. Okey, macam mana? Nanti masa kelas kita dah bagi siap-siap modul tau. Modul ni, kalau korang nampak modul kat depan ni, ini modul paling latest. Modul paling latest, dia siap-siap bagi tahu bagaimana hala tuju seorang perawat dan macam mana dapatkan lesen pengamal. Okey, modul ni kita bagi lengkap. Okey, dia ada sejarah, okey, cara-cara nak bersihkan, semua lengkap dalam ni. Okey, korang boleh pilih, tapi syaratnya korang kena join kita punya kursus baru kita akan bagi ni. Kalau korang beli barang saja, kita tak bagi buku ni. Okey, kita tak bagi buku ni sebab buku ni khas untuk peserta yang join kursus bekam sahaja. Kursus online dapat ke? Online tak dapat. Kalau online tak dapat. Minta maaf saya cakap. Online memang tak dapat. Kalau jangan bersemuka kita bagi ni. Tu yang best kalau korang join bersemuka. Tapi tak apa. Kalau kursus online, yang best je kita bagi 44 video. Kalau korang lupa kan, tengah-tengah buat-buat tu lupa, korang just refer je video tu. Okay? Korang akan dimasukkan dalam grup private. Tu dah tak boleh lah. Ni aja punya. Okay. Okay, kalau korang ada soalan, komen. Okay. Okay, kat depan saya ni set jingkang. Okay, set jingkang. Set jingkang ni kita bagi 32 cup daripada Raja Bekam set tobik 32 cup. Okay, kalau korang join kursus, korang akan dapat set yang saya pegang ni. Kalau korang join kursus saya, korang akan dapat set yang saya pegang ni. Okay, set ni ada 32 cup. Bukan satu saiz, kita bagi 6 saiz. Kita bagi, yang best ni set ni kita ada kat lengkung tau. Sekejap, Ajar tunjuk dekat ni, audio saja. Okey, ini kat lengkung ni. Yang ni kalau korang beli mana-mana set, tak kisahlah set Hansol sekalipun, memang tak ada set ni. Memang tak ada cup ni. Cup ni hanya dapat kalau korang buat pembelian set tobik 32 cup. Okey, yang best cup ni dia sesuai guna untuk bahagian yang tak rata. Betul tak Ajar? Betul. Okey, bahagian tak rata dia sesuai. Okey, dan korang akan dapat papan dan juga minyak. Okey, Hajar nak tunjuk apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, kita kata tak ada apa. Sebenarnya kita orang buat live ni sebab nak ni lah, apa, cabutan. Dan kita dah bagi tahu korang kena join live hari Khamis ni tau. Wajib. Sebab apa? Hari Khamis ni kita nak bagi cabutan untuk mingguan. Hadiahnya sebanyak RM500. Okey, untuk cabutan harian kita bagi 20 saja. Untuk mingguan kali ni kita bagi RM500. Caranya macam mana? Kita akan call. Bukan kami berdua, tapi bos sendiri akan call dan video call. Kalau korang tak angkat, automatik nama korang terpadam lah. Kita cabut yang next punya nama. Okey, korang kena angkat. Korang kena angkat, baru kita akan bagi hadiah. Seronok tak seronok? Kalau harian macam ni, kalau korang tak jawab pun tak apa, kita tetap akan bagi. Okey, kalau korang nak join kita punya cabutan, senang saja korang buat pembelian set bekam kecang hanya RM25 sahaja. Okey. Kalau korang nak belajar, korang terus inbox kita. Sebab kalau korang daftar sebelum 30 April, korang boleh join kita punya cabutan bertuah. Sebab cabutan bertuah kita ni hadiahnya setiap hari ada dan mingguan pun ada. Okey, kalau korang nak cuba nasib, nak dapatkan duit raya kan, korang boleh daftar sebelum 30 April. Okey, sebab 30 April nanti kita akan cabut undian final RM5,000. Okey, untuk hadiah mingguan RM500, hadiah harian RM20. Okey, berapa harga? Harga apa? Harga kelas bekam ataupun harga alat bekam. Okey, kalau nak join kita punya cabutan ada dua cara. Dapatkan kita punya set bekam kacang ni ataupun join kelas kita. Semua. Okey. Kalau set bekam kacang ni harga dia RM25. Okey, dapat alat bekam sahaja dan boleh buat bekam angin sahaja. Kalau kelas bekam kita untuk secara online
Untuk yang duduk jauh, boleh join kelas bekam secara online. Harga kelas bekam secara online ialah RM130 tanpa alatan. Kalau nak join bersemuka agak mahal sikit, tapi memang berbaloi sebab kita akan bersemuka dengan cikgu. So harga dia RM590. Kenapa mahal? Sebab korang akan dapat sekali dengan set bekam yang besar ni. Okay. Set bekam yang besar ni ada 32 cup. Ada banyak. Okey, yang ni saya dah keluarkan sikit. Yang ini korang boleh pakai satu family. Okey, satu family boleh guna. Nak bekam mak boleh, nak bekam ayah boleh, nak bekam suami, isteri, adik-beradik, semua orang satu family boleh guna set bekam yang sama. Boleh pakai sampai rosak. Sampai bila-bila boleh pakai, sampai rosak lah. Okey. Yang ni biasanya tahan dalam 2-3 tahun tahan. Okay, thank you dah share live kita. So, jangan lupa follow kita sebab Sabtu minggu depan ada kelas bekam. Kalau nak tengok kelas bekam macam mana, follow kita. Sabtu minggu depan, join live kita. Pukul 11.30. 11.30 sampai pukul 1. Kita ada kelas bekam secara bersemuka. Kalau nak tengok macam mana kelas bekam bersemuka kat sini, boleh follow kita, join live kita hari Sabtu minggu depan. Okay. Untuk yang join kelas bekam secara online, kita akan bagi sijil secara digital. Untuk yang join kelas bekam secara bersemuka, kita akan bagi sijil secara fizikal. So ni set bekam yang kacang tadilah, yang RM25. Korang akan dapat pump kecil comel macam ni. Korang akan dapat hos panjang ni. Hos panjang ni biasanya kita guna untuk buat bekam angin. Boleh guna buat bekam dekat badan sendiri. Contohnya kalau korang nak buat bekam angin tapi tak ada orang nak tolong bekamkan, korang balik kerja penat kan, nak buat bekam, korang ambil je pump ni, masukkan dekat hos macam ni. Kemudian korang ambil cup bekam ni pula, letak je dekat satu lagi sini. Kalau korang sakit dekat bahu, lenguh bahu, letak cup ni dekat bahu, kemudian korang pump. Macam tu. Kalau sakit kat pinggang, ambil cup ni, letak dekat pinggang macam ni, pump. Macam tu. So senang sahaja nak guna alat bekam ni. Lagi-lagi bekam angin. Untuk bekam angin, semua orang boleh buat sendiri dekat rumah. Memang sangat senang buat bekam angin. Tapi kalau buat bekam darah, kena belajar betul-betul, ikut SOP, baru boleh buat. Okey, tak sama macam bekam angin. Bekam angin ni kita tengok tutorial, kita dah boleh buat dah. Kita ambil cup ni, masukkan dekat pump macam ni. Kemudian kita bekam je lah dekat tempat yang kita nak bekam. Letak kat sini, kemudian tarik 1, 2, 3. Macam tu saja. Tapi kalau bekam darah, kena belajar betul-betul, baru boleh buat. Kalau bekam angin, semua orang boleh buat. Tapi pastikan kalau nak buat bekam, korang kena sapu minyak dulu. Okey. Korang boleh guna minyak urut yang ada dekat rumah, tapi jangan guna minyak panas. Boleh guna minyak urut, tapi jangan guna minyak panas. Lagi minyak zaitun boleh, minyak habatus sauda boleh, minyak matahari pun boleh. Okey. Kalau korang nak buat bekam, jangan lupa sapu minyak dulu, baru boleh bekam. Kalau tak nanti sakit melecet, pedih. Okey, sebab kita tarik kulit kita ni. Okey. So pastikan sebelum buat bekam, sapu minyak dulu. Okey. Kalau korang dapatkan set bekam kacang ni, korang boleh buat bekam angin sahaja. Tapi bekam angin pun dah okey dah. Semua orang boleh buat sendiri kat rumah. Kecuali bekam darah, korang kena belajar join kelas kita. Kalau korang nak tahu macam mana cara nak buat bekam darah, korang boleh follow kita dulu. Join live kita hari Sabtu minggu depan. Sebab Sabtu minggu depan kita ada kelas bekam. Kelas bekam kita start pukul 9 pagi. Tapi pagi-pagi kita ada sesi teori dulu. Kalau nak join masa praktikal, boleh join pukul 11.30. Pukul 11.30 kita ada sesi praktikal bekam. Cikgu akan tunjukkan cara nak buat bekam angin, cara nak buat bekam darah, cara nak buat bekam api, bekam tarik, bekam dekat muka. Cikgu nak tunjuk. Cikgu akan tunjukkan praktikal bekam dekat bahagian belakang. Okey, korang boleh join live kita hari Sabtu minggu depan 14 hari bulan. Kalau yang duduk area Kelang, korang boleh join kelas bekam secara bersemuka, Kelang Selangor.
Tapi biasanya peserta kita pun datang dari jauh-jauh juga sebenarnya. Okey, ada yang dari Kelantan, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Indonesia, Bangladesh pun ada, Morocco pun ada, jauh-jauh lah. Tapi diorang dah setkan masa, tarikh untuk datang. Kalau untuk kelas bekam secara online, korang tak payah tunggu tarikh daripada kita, tak perlu tunggu masa, korang boleh masa dia sangat fleksibel. Korang boleh set sendiri bila-bila masa korang belajar. Kalau kelas bekam secara online. Kalau kelas bekam secara bersemuka, kita dah tetapkan tarikh, kita dah tetapkan masa. Okey. So kalau korang nak join kelas bekam, korang boleh inbox kita dekat sini. Okey, inbox kita dekat sini sebab kalau join kelas bekam, kita akan bagi sekali dengan set bekam lengkap ni. Satu besar ni. Okey, kalau join kelas bekam, kita bagi sekali dengan alat bekam lengkap ni. Di dalam ni ada 32 cup. Okey. Dalam ni ada 32 cup. Set bekam ni korang boleh pakai satu family. Boleh pakai sampai bila-bila lah. Sebab yang ni bukan jenis pakai buang tau. Yang ni boleh pakai banyak kali. Boleh pakai banyak kali, boleh pakai satu family. Ada apa-apa soalan tak tanya tentang kelas bekam, harga berapa? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, selain kelas bekam, kita pun ada buat kelas Al-Fasdu, kelas urutan dan juga kelas akupuncture. Untuk kelas bekam, kita buat sebulan sekali. Kelas bekam setiap bulan ada. Okey, ada yang tanya siapa pemenang hari ni? Dia baru masuk. Oh ya ke? Untuk pemenang hari ni, Mahmud Zuhdi dan juga Muhammad Ikhwan. Bermasuk Muhammad Ikhwan dengan Mahmud Zuhdi. Okey. Kalau korang ada dalam ni, komen lah. Alhamdulillah. Aduh. Okey, korang janganlah sunyi-sunyi kalau saya bagi hadiah tu, sunyi-sunyi je. Itulah. Sedih saya. Okey, tapi jangan risau kalau korang tak menang hari ni, setiap hari kita buat cabutan. Okey, setiap hari kita buat cabutan. Yang paling best hari Khamis ni kita buat cabutan mingguan. Cabutan mingguan kita bagi sebanyak RM500. Tapi untuk kali ni cabutan mingguan, bos akan call korang tau. Korang kena jawab call dan bos akan video call korang. Kalau korang tak jawab call, automatik kita terus tarik ke nama lain. Okey, kalau cabutan hari ni tak apa. Kalau korang tak jawab call ke, kita tetap akan bagi hadiah tu juga. Kita akan tetap bagi. Itulah hadiah tu juga. Cuma kalau korang untuk hadiah mingguan ni korang kena jawab call, baru kita akan bagi sebabnya jumlah dia agak besar. Okey, jangan risau kalau yang tak menang hari ni sebab setiap hari kita buat cabutan. Okey. Apa tak betul? Okey, so kalau korang nak join kelas bekam, korang boleh inbox kita dekat yang saya bagi tadi. Okey, kalau ada soalan boleh komen dekat bawah. Kalau nak tanya tentang kelas bekam, alat bekam, korang boleh komen dekat bawah. Thank you yang dah follow kita. Okey, yang lain yang mana yang belum follow kita, boleh follow kita sebab minggu depan kita ada kelas bekam. Okey, kalau nak tengok macam mana kelas bekam, nak tahu macam mana cara bekam ataupun nak tengok bekam tu apa kan, tak tahu bekam, follow kita. Minggu depan ada kelas bekam, boleh join kita punya live. Okey, boleh join masa cikgu buat praktikal. Kalau korang nak tengok lah macam mana bekam tu kan. So set bekam ni korang boleh pakai satu family. Kalau korang yang mana selalu pergi berbekam setiap bulan kan, korang boleh guna alat bekam ni untuk bekam satu family. Sebab yang ni jenis tahan lama, boleh pakai satu family. Okay. So kalau korang ada soalan, boleh terus komen dekat bawah. Okey, boleh pakai satu family tau. Yang paling best kad ni boleh pakai balik. Sebab apa? Kad ni bukan kad pakai buang. Okey, kalau korang beli set, korang akan dapat ni tau, magnet ni. Magnet ni function dia untuk tarik kekuatan, orang kata orang Cina kepercayaan ni, magnet kita ni macam ada daya tarikan lah. Jadi magnet ni untuk tarik kalau kita buat bekam angin lebih kuat aku agaknya. Okey. Boleh tarik, kekuatan dia lebih kuat lah. Okey. Nampak? Okey, kita akan bagi. Sekarang korang akan tanya saya. Dah balik nanti korang akan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey.
Korang selalu tanya saya, yang ni apa ni kak? Saya tahu lah function dia. Jadi saya tunjukkan kat sini. Yang ni masuk kat dalam ni. Korang buat bekam angin saja tau masuk magnet. Kalau bekam basah jangan buat. Okay? Senang saja masukkan tu tarik. Senang sahaja. Okay, korang akan dapat pump, hose dan juga magnet. Kalau yang minyak ni tak dapat lah. Minyak ni kena add on. Okey, minyak ni memang tak dapat lah sebab minyak ni kena add on. Okey, ni minyak kita punya minyak zaitun aroma Trafirus. Okey. Sekejap dia dah bagi warning 5 minit saja saya kena live. Okey, kejap lagi saya nak end live dah lagi 5 minit. Kalau korang nak join kita punya kelas, okey, boleh inbox saya dekat rumah hijau yang saya dah tulis ni, okey. Boleh inbox saya dekat rumah hijau yang kita dah tulis lah. Okey, kita ada kelas online dan juga kelas bersemuka. Kalau korang nak join kelas online pun boleh, nak join kelas bersemuka pun boleh. Ikut keselesaan korang. Kedua-duanya kita bagi sijil. Kalau korang join kelas secara online, korang akan dapat sijil secara digital iaitu soft copy. Dia boleh tarik ya? Boleh ya? Tak ada apa, salah cakap. Kalau korang join kelas secara bersemuka, korang akan dapat hard copy punya secara digital. Okey, korang yang baru join, okey, yang tak tahu kita ni buat apa, kita tadi buat cabutan. Okey, buat cabutan harian. Okey, setiap hari kita buat cabutan. Untuk hari Khamis ni korang kena follow kita dulu. Okey, hari Khamis ni on notification kita akan buat cabutan untuk mingguan. Jadi hadiahnya sebanyak RM500. RM500. Okey, RM500. Okey, rugi kalau korang tak join hari Khamis ni. Sebab apa? Kalau korang tak join, korang tak akan call, kita terus tarik nama yang lain. Hari ni saya cabut nama Mama Ikwan tau. Mama Ikwan ni dah pernah menang dah 2 kali sebelum ni. Jadi hari ni dia menang lagi. Okey, macam mana dia dapat cabutan ni banyak sangat? Macam mana? Sebabnya dia buat pembelian ni khusus online PJJ. Kalau korang join khusus online PJJ, korang akan dapat 10 tiket tanpa alatan. 12 tiket sekali alatan. Banyak tak banyak? Okey, kalau ikutkan semalam saya ada cabut satu nama ni. Nama peserta ni Muammar Gaddafi. Saya ingat sebab dia dah menang 7 kali dah. 7 kali. Sampai saya bagi mesej, dia cakap bagilah tin kat orang lain kalau nama dia tarik. Jadi saya pun cabutlah lagi. Saya cabut lagi nama dia lagi. Jadinya kali ketiga tu saya cabut baru nama orang lain. Okey, kalau korang nak berpeluang macam Muammar Gaddafi, Muhammad Ikwan ni, senang saja korang kena join kita punya khusus. Okey, khusus online. Korang akan dapat 10 tiket. Korang akan dapat 10 tiket. Bukan 1 tiket, 10 tiket. Dekat dalam balang tu nama korang ada 10. 1, 2, 3, banyaklah. Ada 10. Jadi kalau kita cabut 1, korang ada lagi 9 peluang. Okey, macam Muammar semalam saya dah cabut 7 dah. Jadi nama dia ada lagi 3. Okey, banyak tak banyak? Okey, kalau korang jangan risau. Okey, kalau korang tak dapat, korang still dapat ilmu. Okey, ilmu yang sangat manfaat. Korang akan dapat barang dan juga korang akan dapat sijil kalau korang join khusus. Okey, kita live dah tak lama, lagi berapa minit? Lagi 10 minit. Lagi 10 minit sahaja. Okey, kalau korang nak tanya soalan, boleh tanya, boleh komen. Okey, boleh komen kat bawah kalau korang nak tanya soalan. Okey, kalau korang duduk jauh, korang tak tahu nak datang macam mana, joinlah kelas online. Tapi kelas online tu untuk kelas bekam saja. Kelas Al-Fastu, Akupuncture, kelas urutan, minta maaf, syakat. Memang kita tak ada buat kelas online. Sebab apa? Sangat bahayalah kalau kita buat kelas online. Selagi kan tak ada urat lah. Kalau kelas bekam ni masih boleh lagi lah belajar PJJ. Jangan risau, okey? Kita tak ada beg kuning tau. Ada beg kuning tapi dalam live kita tak boleh naikkan beg kuning. Okey, jadi macam mana awak ni? Nanti kita dah habis live, awak tengok kita punya beg kuning ataupun awak ni. Panas ni. Sebab apa? Cover baru kot. Dia sudah nak serasikan diri. Okey, korang tengah buat apa semua ni? Tengah rehat ke?
Tak ada pun. Ha? Tapi saya macam ni. Okey, kalau korang ada soalan, boleh komen. Dah, boleh dah. Tadi 3 minit. Okay. Betul tak ada soalan? Rugi tau. Rugi tau, saya akan melayani korang seperti raja. Seperti raja. Korang tak ada soalan ke? Tanyalah. Okay? Kenapa korang tak ada soalan Korang tanya soalan supaya kita tahu nak buat apa. Sekejap tengok lagi 1 minit. Ada kot. Ajar rasa lagi dah kot. Sebab Lely start dulu tadi. Kan? Okay, dah 1 jam. Dah? Okay, terima kasih korang. Betul kan korang What tak ada the soalan? fish? Baca dah jugalah. Jangan. Dah. Betul semua tak ada soalan. Okay. Bye. Terima kasih korang yang support. Assalamualaikum. Esok kita akan balas idea. Assalamualaikum.